Hello guys, what's up? Okay, so lepas ni kita nak pergi Taman Sarjana Hijau. Sekarang dalam pukul 10. So macam dah agak panas, tapi yang macam ni sebab aku akan training untuk hiking dalam hujung bulan ni. So kena training lah, no choice. Tapi agak panas lah, tapi tak apa. So start hiking, aku beli sarapan dulu. Setelah dah selamat. So aku makan sekarang ni dekat Prison 11 Food Court Putrajaya. Sebab Taman Sarjana Hijau ni dekat Prison 11 lah. So dia dekat dengan food court ni. So aku lepas je aku makan breakfast dulu. Ciao. Okay guys, dah habis makan. Okay, so nak gerak ke Sarjana Hijau sekarang dalam 3 km. So jumpa kat sana. Okay guys, sekarang dah sampai. Dah pukul 11 lah. Terik kan. Kau tengok style tu. Tu. Macam kat Europe lah pokok-pokok dia. Yo. Okay, so kita buat research sikit lah sebelum kita naik kan. So kita nak kena tahu. Okay, so buka GPT. Berikan dekat sangat, belum close up dah, nak cium dah. Berikan saya fakta tentang Taman Sarjana Hijau saja, sebab panas kan, macam nak elek-elek tu kan. So saja burn time. Tapi ramai agak orang tengah hari pun. Putrajaya. Okay, so nak tahulah kita akan pusing ni berapa kilometer. Okay, dia terletak di Prison 11 Putrajaya. And then 3 bustan berkuasa negara. Bustan tu apa? Taman Suara 47 hektar. Oh, Bustan Eropah, Bustan Oriental, ada gaya-gaya sikit dengan Bustan Inggeris. Okay, koleksi tumbuhan fosil hidup, pemandangan panoramik, destinasi foto popular ala-ala luar negara. Okay. And then parking RM1 tau, daripada masuk ke tak. So berapa km track? Okay. Okay, satu pusingan 3.4. Easy lah. Easy. Sebab selalu aku jogging pun 5. Okay, so let's go. Macam aku cakap tadi, dalam hujung bulan ni akan ada satu projek international. Mungkin projek last lah, sebab aku dah tak ada budget. And then cuti aku dah susah sebab aku dah buka kerja baru sekarang. So kerja baru aku agak kurang cuti, and then susah nak cuti. And budget untuk konten pun sekarang dah kurang sebab dah tak ada bonus. Yelah, korang bukan yang nak subscribe pun, dan bukan tengok pun video aku. So tak boleh modal bro untuk buat konten. So ni lah nasib dia. Alamak. Tak boleh drone lah guys. Penat je gua buat. Guys, macam mana ni? Ni kan nak buat shot daripada belakang. So nak daripada kiri ke kanan. So kita mula dari yang atas dulu lah, sebelum kita rest point bawah. Macam mana pokok-pokok pine yang biasa hidup kat Europe boleh hidup kat Malaysia kan? Bukan dia ikut iklim ke?
Kalau cuaca tak sesuai, aku tak duduk. Tak lah guys, aku pun tak berpandai sangat walaupun aku dulu belajar biologi. Aku dah lupa, aku dah tinggalkan sebab aku dah masuk ke dalam dunia-dunia apa, digital ni. Dah lupa lah benda-benda bio ni. Apa dulu aku minat. Sebab dulu aku bio je aku perform. Yang lain matematik ni aku tak perform. Aku benci matematik dulu, tapi no choice. Sekarang aku kerja benda yang melibatkan matematik. Dunia pentingkan matematik kan. Kalau ya, which is itu yang bagi kau makan. Kalau bio tak bagi kau makan, macam mana? So by the time kau tengok video ni, dah masuk tahun baru 2026. So macam aku cakap tadi pada awal lah, bebel kan, aku dah masuk kerja baru, which is bidang yang baru. Bukan bidang baru, masih bidang IT juga, tapi scope dia beza, department. Sebelum ni mungkin IT pure, sekarang dah bagi sales. So masa tu agak pack lah. So dia tak banyak masa macam dulu, which is kau kena, dia sales everyday bro. So orang akan buat sales everyday. So dia orang macam hektik ke lah. Dia tak macam IT macam apa, yang cyber security tu lain cerita kan. Tapi kalau yang macam IT biasa ni, dia macam 9 to 5, Monday to Friday. So okay je. Wow, dengan lawa. Awal-awal. Okey. Alamak. Ada dua jalan lagi lah. Nak terus ke atau nak naik atas? Macam mana guys? Ni aku suka ni. Dah lah, hari ni hari cuti. Dalam waktu kerja pun kau nak kena buat pilihan. Orang akan tanya what your decision. Sekarang ni bila cuti nak jalan pun, aku kena buat decision juga. Tak bolehkah aku berehat daripada buat decision? Okay lah, aku buat offer Strava. So aku dah offer Strava. So okay lah, sebab kita pun nak practice hike. So kita akan ke atas lah, naik ke atas. Okay, so jom. Kau kata kau ambil gambar ke? Tapi stay fast lah bro. Aku dah kasi pun nak fly drone. Kau tak baik pergi naik bukit lain, mungkin free je kan. Tu boleh lah fly drone. Tak, sebenarnya sebab aku tengok TikTok, YouTube yang diorang fly drone belakang. So style lah. Ini kita tak boleh fly ke nak tangguh risiko fly senyap. Tapi tu lah, kalau nak tangguh risiko pun tak worth it sebab tak balik modal lah ni. Bukan korang bayar pun. YouTube bayar duit konten ni. Orang tak tengok sampai 4,000 watch hours. Ada risk baru tau. Yelah, hal-hal dah cakap pasal YouTube ni kan. So aku nak buat announcement, which is by the time aku record video ni, atau by the time korang akan tengok video ni, watch hours aku dah 2,150. So lagi 1,850 jam lagi aku perlukan untuk aku boleh buat duit dengan YouTube ni, untuk monetize. So aku tak minta banyak guys. Aku tak minta korang untuk bayar aku ataupun korang subscribe YouTube aku. Tahu korang tak minat pun konten-konten aku ni. Tapi aku nak minta tolong korang, tolong aku. Aku tak minta duit korang. Aku minta korang just tak, kalau tak tengok tak apalah, korang buka YouTube korang, korang buka any vlog aku yang 1 jam tu, tak tengok tak apa, kau biarkan je dia play selama 1 jam. Itu pun dah bantu guys. At least aku dapat 1 jam daripada korang. So kalau ada 1,800 orang yang buat macam tu, aku dah boleh monetize, aku dah boleh buat YouTube, aku dah boleh buat duit. Lepas tu korang nak unsubscribe ke, tak nak tengok video aku, tak apa lah. It's your decision, I mean it's your right. Tapi tolong guys, tolong bagi aku lagi 2,000 watch hour je. 2,000 watch hour tak monetize. So kalau tak kan, aku terpaksa buat the biggest decision, which is bad decision, iaitu sebab aku perlukan benda ni sebelum Mei 2026. So kalau by Mei 2026 aku tak dapat juga 2,000 watch hours tu, aku decide memang YouTube ni bukan untuk aku lah. So aku akan end YouTube aku punya projek lah. So lepas ni aku just buat hal aku lah, hidup aku lah. So that's lah antara announcement yang aku nak buat.
mana tadi? Ya, pasal subscriber. Okay, so subscriber sekarang dia bukan masalah lah. Sekarang ni masalah banyak pada watch hours lah. So kalau watch hours cantik, views pun cantik, so aku boleh monetize lah. So semangat lah aku nak buat YouTube lagi ni. Sebab bro, kalau kau nak tahu kan berapa banyak duit aku habis untuk buat YouTube ni. Kalau aku tak buat YouTube, aku boleh guna duit tu untuk habis bayar kereta mat. Serius aku cakap. Kalau aku tak buat video travel ni, duit tu semua aku simpan, aku boleh buat bayar kereta aku beza tu habis mat. Clear. Tapi sebabkan aku buat video YouTube ni, haish, tu lah cakap kan, sedih kan. Aku tak tahu aku buat decision yang salah ke atau apa ke, tapi benda pun dah jalan. Aku pun dah masuk dalam game ni, so what to do, layan je lah. Patutlah kat sini ramai orang buat gambar-gambar Convo, sebab dia macam kat luar, so jimat lah kos kalau kau pakai baju jubah Convo tu, kau ambil gambar kat luar kan. Tapi kau ambil kat sini kan, so kat depan tu ada orang tengah ambil gambar, so aku tak nak mengganggu. Okay, agak tinggi kak. Cantik view kat sini. Tengok tu. So ya, sebab macam orang luar negara kan, kita pergi luar negara kan, kita nak pergi tempat tu, tempat ni kan. Tapi sedangkan kat Malaysia pun ada je benda yang cantik macam ni. Tak mahal pun, RM1. So sebenarnya orang kat luar kalau dia tahu ada tempat macam ni, dia orang, aku boleh confirm dia akan datang. Sebab contoh kat Korea ke kat Jepun ada je baik-baik macam ni kak. Kita semata pergi sana bayar ribu-ribu nak tengok benda tu. Alah, kat sini pun ada RM1. So utilize lah benda yang ada depan mata. Kadang-kadang kita tak hargai benda yang ada kat depan mata. Kita hargai benda yang jauh kat sana, padahal depan mata kita dah ada. So ni ke mana man? So patut ke aku turun atau aku pergi ke sana? Sana kot. Kita try sana. Ni aku rasa pokok teruk. Walaupun aku seorang anak pekebun, tapi aku pun tak main sangat apa pokok-pokok ni. Tapi aku yakin itu adalah pokok teruk. Wah, datang seorang tak ada siapa nak tolong ambil gambar ni. Sedih lah. Orang datang bawa wife. Tadi aku tengok ada wife ambil gambar. Terus dia ambil gambar aku, sok-sok sendiri sini. What's that type tu? Tengok macam mana nak ada girlfriend ni mahal, banyak modal. Aku tidur seorang pun modal besar, petah lagi nak tanggung anak orang. Aku hidup seorang ni, hari-hari fikir nak berhenti kerja. Fikir macam berhenti kerja, betul relax. Hari-hari aku fikir, apa lagi ada wife ni. So bila aku nak berhenti kerja, aku akan fikir 10 kali, 1000 kali untuk berhenti kerja. Sekarang kalau aku berhenti kerja, layan lah. Tak kau lah. Aku diri aku je. As long aku boleh bayar hutang aku je. Okay. Bila dah kahwin ni, kau kena fikir banyak kali untuk orang lain. Sebab hidup kau bukan untuk seorang je. Tengok, depan tu ada simpang lagi. Nak naik ke nak turun?
Nak naik ke nak turun? Tadi tu bustan Inggeris. Lepas tu belah sana bustan Eropah. Jomlah kita ke bustan Eropah. Tapi bustan tu apa? Bustan tu busana hutan ke? Ataupun setan? Aku tahu je. So, kalau kau tanya aku akan repeat ke sarjana hijau ni. Aku akan repeat sebab cantik. Tapi aku akan pergi pagi lah, sejuk sikit. Dan aku tak lagi seorang lah, kena pergi dengan someone. So boleh dapat ambil gambar, boleh buat video. Ni aku datang sini memang nak exercise sendiri je. Tapi okey lah untuk orang yang nak belajar hiking. Sebab ada orang tanya aku, kalau dia nak mula hiking dia patut start kat mana. Aku rasa ni antara the best place untuk diorang start lah. Kalau diorang tak boleh cope dengan kecerunan dekat sarjana hijau ni, tak payah cakap lah. Tak payah nak simbang Bukit Broga, bukit apa ke. Try sini dulu. So aku certified lah ini untuk beginner yang memang nak start hiking. Sini lah, kau try sini dulu, baru kau nak sembang kau nak naik bukit. Menara PNB ada sini. Tada. Nampak Menara PNB. KCC tak nampak, tapi nampak lah KCC dengan Menara Oakley tu. Okay, so nak borak apa? Borak pasal kerja. Boring lah borak pasal kerja. Tapi itulah. So bila tukar kerja ni kan, still in telco industry, still aku buat benda technical IT, tapi department lain lah. So kerja aku yang next ni, sebab aku pun boleh dikatakan naik pangkat lah, naik level lah. Which is sebelum ni aku associate, sekarang aku dah specialist, senior. So the expectation also agak tinggi. So aku agak pressure kat situ. Sebab sebelum ni aku associate, kalau aku buat silap pun aku associate lah. So that's it. Bila kau dah specialist ni, orang punya expectation kat kau tinggi. So untuk kau buat silap tu, liability dia tinggi. So susah tu kau buat silap. Susah kau nak dimaafkan tu kau buat silap. Tapi itulah, sebab aku dekat company sebelum ni, aku agak macam cakap lah, aku agak dipampered dengan teknologi. Which is, contoh, aku tak pernah fikir pun. Aku sebelum ni, sebab masa company sebelum ni mostly benda automate. Which is, query aku, coding aku ada notebook yang di schedule dekat environment, cloud environment. Contoh Microsoft Fabric, dekat GCP ada VM yang akan runkan code tu bila waktu aku schedule. So ada airflow and so on. So aku tak payah fikir apa semua kan. So aku just fikir the struggle untuk write the right code untuk dia functional. Tapi bila kat company baru ni, benda tu tak ada. So selain daripada aku kena fikir macam mana nak write the right code that function to automate the task of the current company yang dia buat tu, untuk aku automate kan. Sekarang ni yang sakitnya, aku kena run manually benda tu everyday. So kalau aku bercuti ke apa, macam tu aku cakap, aku susah nak bercuti sekarang sebab aku akan kena buka laptop masa cuti and then run the code. Ataupun aku kena suruh someone untuk run the code. Tapi kalau dia tak faham ke, habislah aku kena juga buka laptop. So that's the thing. Macam apa cakap je, aku jawab dah take time. So kalau korang tolong aku monetize YouTube aku, so at least aku boleh buat something lah.
So korang kena tolong aku buktikan lah untuk aku yang buat YouTube ni memang feasible, which is balik modal. Kalau tak balik modal, buat apa aku nak buat, Mat? Baik aku duduk rumah tidur ke, daripada aku pergi tengah-tengah hari terik di panas-panas ni. Biar aku tidur, Mat. Tapi aku buat sebab aku dah buktikan satu. Sebab aku nampak YouTube ni ada peluang kalau buat betul-betul. Aku pun tak buat betul-betul sangat sekarang ni, tapi aku buat usaha tu ada. Kalau tak adanya beratus video kau nampak kat channel aku ni. Tapi mungkin video jackpot aku tu belum datang lagi. So masanya akan sampai. Atas pula. Kat Europe ada nanas ke, kan? Aku tak tahu sebab aku tanya sebab aku tak pernah pergi Europe. So maybe after this aku boleh pergi first country of Europe. Target aku Turki lah. Okay, let's see kalau modal ada. Sebab yelah, korang pun tak subscribe lagi, korang pun tak tengok video 1 jam ni. Macam mana aku nak pergi Turki tu tak? Okay, not bad. Curam dia. So mau pulang ni mungkin 5 kali je buat sini dah, curam sini. Mau pulang, jalan dia tak pave sini, Mat. Tak pave cantik sini. So ni geli-geli je, tapi cantik lah. Patut ke aku gambar fly drone sini? Try je lah. Maybe ni ke peak dia, peak sarjana hijau ni. Kami ada.
tandas. Tempat apa kita di mana? Dekat yang ni. Aku itu tengok orang kata dia nak lari dekat sunflower. Atau aku asal ingat ada orang cakap kat sini ada sunflower, tapi tak nampak. Dari tadi aku tak nampak sunflower dekat mana. Aku dah cuba guys. Sebab aku fikir kalau macam aku tak boleh buat YouTube ni, aku fikir aku nak try apply kerja yang digital marketing. Sebab macam sekarang aku dah ada 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang IT. So aku nak masuk marketing. Sebab aku rasa marketing ni passion aku. Tapi masalahnya bila aku apply, aku tak apply yang senior ke specialist ke apa tau. Aku first yang previous company, aku apply internal job transfer dulu. Internal job transfer tu aku nak yang marketing related thing lah. Tapi first thing yang bila aku interview, bukan sekali, 3 kali aku kena. Dia kata, oh I want a relevant 1 or 2 years working experience, because I want plug and play. I don't want you come here and then we need to teach you. I don't want, really want someone that when you enter you can do the work. So bila macam tu, why you do the internal job transfer at the first place? Internal job transfer for me, what I understand is orang yang daripada bidang lain, dia nak masuk kepada bidang tu tapi tak pengalaman, tapi dia dah dalam company tu dah for how many years, and then masuk dia daripada bidang lain nak try bidang lain. So dia macam nak try. So itu yang aku faham internal job transfer. Ataupun aku yang bodoh lah, aku tak faham how internal job transfer works. Tapi that's it lah. So aku dah cuba untuk previous company. Aku berat juga 3 previous company sebenarnya, sebab company yang besar and then established. And then aku sekarang ni pergi ke company lain, masih buat benda sama IT, tapi dengan harapan mungkin lah, sebab at least sekarang ni aku dah pergi ke that department, which is sales dan marketing. So maybe aku tahan lagi setahun berapa buat IT things. Maybe akan ada satu jalan untuk aku pergi ke bahagian marketing tu. So itu aku tak tahu benda. So benda ni aku tak tahu benda ni menjadi ke tak. It's still a gamble. Tapi itulah. Sebab aku rasa macam sampai bila aku nak buat benda ni kan, benda IT ni, which is memanglah benda ni benda yang aku boleh buat, benda yang bread and butter aku hari-hari buat, tapi it's not my passion though. Dia macam aku tak nak buat benda ni sampai mati. Faham tak? Ni macam kau pandai masak, tapi kau masak just untuk kau makan, bukan untuk kau itu passion kau pemasak ke apa. So macam tu juga aku boleh buat coding, itu pun guna GPT lah, tapi dia bukan benda yang aku nak buat untuk aku sampai mati. Ni apa kan guys? Oh, mamak tadi. Tapi style lah. Tapi style lah. Sebab dia bukan benda yang aku nak buat sampai mati lah. Sebab bagi aku yang aku minat adalah marketing. Sebab contohlah IT ni kan, contoh bila aku tak suka buat benda ni, aku akan jadi berkira tau. So bila Sabtu Ahad aku kena buat benda tu, aku serabut. Sebab benda tu stres. Kau buat sebab kau nak hidup, kau stres. Isnin Jumaat adalah waktu yang kau stres gila-gila, yang pressure. So bila Sabtu Ahad kau kena buat benda tu, kau akan rasa fuck, kenapa aku kena buat ni? Sampai bila aku nak kena buat ni? Sampai mati ke? So dia macam ada perasaan tu tau. Tapi nak macam mana? Dah itu je aku boleh buat tu hidup. Bila aku nak try buat benda yang aku minat, you don't have 11 work experience. Orang cakap, oh tak apalah, mula pada bawah balik. Which is aku dah cuba guys. Contohlah kau nak masuk entry level pun, dia nak ada 1-2 tahun pengalaman kerja buat benda tu. So
aku dah even willing untuk kurangkan gaji aku. So aku apa lagi, macam mana aku nak dapatkan level work experience? Sebab bila aku nak masuk yang entry level pun kau nak ada 2 tahun pengalaman kerja. Takkan aku nak berhenti kerja sekarang atau aku masuk intern buat benda tu baru kau nak tak tahu kan. Aku dah, so aku fikir macam maybe the cara dia adalah aku kena sambung master lah kot. Tapi kalau aku nak sambung master pun, let's say aku buat part time, pengalaman kerja tu aku nak dapat mana? Mungkin intern lah kan. Tak lah guys. So kalau aku nak betul-betul dapat pengalaman kerja tu, bagi aku kena sambung master. Aku kena berhenti kerja sekarang, full time aku, sambil aku buat tu aku cari part time. Sebab sekarang ni nature of work aku tak sempat tau nak buat benda-benda marketing tu on cuti aku. So okay lah, dah berhenti. So mana sunflower? Style tu duduk kat pondok tu baring baca buku. Kenapa tak terfikir? Aku pun tak bawa buku pula. Ada satu buku, tapi takkan aku nak duduk sebelah dia baring baca buku pula kan. Penamat dia dah habis satu dulu. So nanti aku tunjuklah kat korang berapa langkah, berapa kilometer aku pusing satu step ni dekat Strava. Okay, so guys, itu je untuk video kali ni. Macam aku selalu dah merentan hari ni sepanjang hari. Tolonglah tengok video aku at least 1 jam lah. 1 jam, bagi aku 1 jam seorang. So aku dapat capai baik Mei 1,800 watch hours and aku boleh monetize. Itu je guys. Tak minta duit, aku minta duit korang, aku just minta masa korang. Okay guys, itu je untuk video kali ni. See you guys in the next video. Bye.